Untuk tools yang seterusnya, kita akan pergi ke shapes. Shapes ni kalau anda tekan, dia akan bagi anda pilihan. Kalau anda slide ni dari atas ke bawah, ada pelbagai bentuk shape. Anda boleh pilih. Contohnya kalau anda nak gunakan square, anda tekan square dan dia akan masuk di sini automatik. Anda boleh besar dan kecilkan dia, ubah bentuk dia. Untuk menukar warna shapes ni, anda pergi ke color ni. Tekan color dan dia akan keluar option color di sini. Anda boleh pilih color. Berbeza dengan text, shapes ni dia ada pilihan warna gradient. Gradient tu maksudnya yang warna yang macam ni, yang sebelah dia cerah, sebelah dia gelap, atau anda boleh tukar elemen dalam warna gradient tu. Contoh dia, kita klik yang ini, ya, anda boleh lihat warna di dalam shapes ni berubah. Anda rasa anda nak tukar shapes ni, anda tak nak yang ini, anda boleh pergi ke edit dan dia akan bagi anda pilihan shapes dekat sini. Anda boleh pilih, contoh kita ambil awan ni, kalau kita klik dia akan ubah shapes yang kita pilih tadi. Begitu juga kalau anda pilih yang lain, shapes tu akan berubah kalau anda tak nak yang tadi tu. Dan kalau anda nak ubah warna dia, anda pergi ke sini, color macam tadi saya tunjuk, anda boleh ambil solid color. Solid color tu maksudnya dia warna dia satu je. Kalau anda ambil gradient color tu warna dia macam ni, contoh dia. Anda boleh nampak sini gelap, sini terang. Dia ada macam, ada perubahan warna kat situ. Anda boleh pilih. Dan kalau anda tengok, shapes ni dia ada border. Kalau anda nak tukar border ni, anda pergi ke stroke style, tekan dan anda pilih stroke yang macam mana yang anda nak. Kalau yang ni, dan anda kecilkan sikit stroke tu, atau anda nak yang macam ni, yang putus-putus, dekat sini ada beberapa pilihan anda boleh pilih. Anda boleh besar dan kecilkan dia untuk mengubah bentuk shapes ni. Dan kalau anda tak nak apa-apa border atau strokes di sekeliling ni, anda tekan simbol ni, dia akan hilangkan bentuk border tadi tu. Dan kalau anda rasa tak nak dia tajam sangat dekat ujung ni, anda pergi ke corner rounding ni, anda tekan. Dan bila anda tekan, anda tengok dekat sudut-sudut tu, dia mula bulat. Kalau anda tambah, dia akan bertambah bulat lah. Kalau anda letak nilai dia kosong, dia akan jadi tajam macam tu. Dan kalau anda nak letak teks dalam ni, anda boleh terus type saja. Anda double klik ke dalam dan anda nampak simbol tab tu, anda boleh tab situ dan anda boleh ubah size dia macam tadi, bold ke, italic ke, underline ke, atau anda nak semua huruf besar. Dan anda boleh besar dan kecilkan di sini. Dan anda masih boleh mengubah jenis font di sini. Tekan ni dan pilih jenis font. Dan semua function teks tadi tu yang ditunjukkan dalam video sebelum ini, semua anda boleh guna. Tapi dalam video kali ni kita nak fokus kepada shape. Jadi kita delete dulu. Saya nak tunjuk shape. Anda juga boleh letak beberapa shape dalam satu design. Contoh dia, kita ambil bulat ni. Bulat ni anda boleh tambah. Anda boleh ubah warna dia. Pilih satu yang anda rasa okey, yang anda suka. Anda boleh pilih putih. Bila kita pilih putih, anda dapat satu shape baru. Anda pilih putih, anda group dia, anda dapat satu shape baru. Anda boleh gunakan teknik ni untuk design logo anda. Kita akan pergi lebih lanjut kepada logo design dalam video berikutnya. Kalau anda rasa macam nak ubah lagi shape ni, anda boleh tambah lagi shape yang anda rasakan perlu. Anda pergi ke tools anda, pilih shapes. Mungkin anda nak segitiga ni. Anda boleh pusing-pusingkan dia dengan pergi ke anak panah dua ni. Anda mouse kiri, anda boleh pusingkan dia. Kalau anda nak dia berpusing dalam jarak yang tepat, anda pergi ke position, pilih dia, pergi ke position dan tukar di sini, rotate ni. Anda masukkan 90 darjah, anda tekan enter, dia akan berubah macam tu. Kalau 180 darjah, dia akan terbalik. Dia macam itulah cara anda nak rotate dia secara tepat. Sebab kalau kita pusing macam ni, dia mungkin tak betul. Dia mungkin lari, mungkin dia tak lurus. Jadi anda gunakan position ni untuk ubah kedudukan shape. Okey.